Okey, hari ini Abah nak tunjukkan cara untuk pasang ubat nyamuk. Ubat nyamuk ni lingkaran. Yang mana orang zaman sekarang dah tak guna dah. Masa Abah kecil-kecil dulu memang tiap-tiap hari lah Abah kena pasang ubat nyamuk ni. So Abah nak tunjukkan cara-cara untuk pasang ubat nyamuk ni. Okey, buka kotak. Kemudian keluarkan dia punya ni. Ambil satu ni. Okey. Lepas tu buka pelan-pelan. Ikut lingkaran dia. Jangan takut patah sebab benda ni memang susah sikit nak patah kalau tak kasar lah. Kalau kasar memang patah. Okey. Bila dah buka dua-dua, sekalikan macam tu. Ambil lighter. Cucuk. Okey. Kemudian setiap bekas ni dia akan ada sekali dengan dia akan bagi sekali dengan ni, nama dia tempat untuk kita cucuk dia punya lubang tu. Nampak lubang dia tu? Kan? So kita akan cucuk kat situ. Hati-hati ya, ini tajam. Masukkan ke lubang tu. Bila dah masukkan ke lubang tu, letaklah ke mana-mana yang kita nak letak. Sebagai contohnya kat sini.